Aku rasa macam ada benda je lalu belakang kita ni. Tak ada lah, perasaan kau je tu. Mana ada apa-apa. Dah lah, jomlah kita teruskan lagi cari. Kau serius lah? Serius lah. Ni Acap dengan Ryan, kau Cari tengok luar tu mana? kenapa? Tu, weh. Oh, tak tahu Wah! Abang, aku nampak something, Kau dah bang. kenapa, Aku dik? nampak something. Kau cuba tengok dekat luar Kau sana. ni buang terbiat lah. Mana ada apa-apa. Aku tak nampak lah, pun. takut. Aku nak balik lah macam ni, Tak bang. ada lah. Alamak, kau ni nanti dapat duit. Kaya lah kita. Dah, cepat. Jom. Bosan lah cerita ni, bang. Tukar. Bosan sangat, bang. Tak best lah. Aku nak tengok ni. Kau ni kalau nak tengok cerita lain, kau pergi tengok kat handphone je lah. Aku tengah tengok TV kan. Tak kacau. Bosan lah kau ni. Sikit-sikit nak tukar. Abang ni... Kau buat hal kau sendiri kat atas lah. Dah. Gerak. Aku nak tengok cerita pun susah. Nak buat apa, bang? Bosan je cuti-cuti ni. Kau buat je lah apa-apa yang kau nak buat. Kau main handphone ke apa ke. Aku tengah layan drama aku ni. Dah. Bosan. Aku pun bosan lah. Asyik nak kena tukar cerita je dari tadi lagi. Abang ni betul lah. Alah, kacau lah. Aku ni hari Minggu dah santai-santai. Siapa pula ya? Kau Ryan. Kau kenapa pula datang rumah aku ni? Apa benda tu? Dah, sini masuk. Lah, yang kau duduk kat sana tu kenapa? Sinilah duduk kat kerusi. Aduh, bersih dekat lantai pula dah budak ni. Ni, ada apa kau datang rumah aku pagi-pagi buta ni? Aku baru nak layan drama. Woi, apa benda tu Ryan? Aku ada jumpa peta atuk aku punya. Kau jumpa peta apa tu Ryan? Mari sini aku tengok sikit. Uish, ini peta harta karun betul ni. Weh, aku rasakan Ryan, kita pergi sana jom. Kita pergi cari. Tapi aku tak tahulah kalau tak jumpa. Lagipun hari ni kan hari Minggu. Aku bosan weh duduk rumah. Kejap aku bagi tahu ke adik aku dulu. Wow. Mochi. Oi, apa ni? Pintu tak tutup. Kau tengok ni. Oi! Aku nak tunjuk Aku tengah ada peta harta pupu karun. lah. Aduh, tak penting tu. Dah. Aku pergi Peta sibuk dulu. Peta apa? Ya, peta harta karun ni si Ryan bagi. Dia cakap ini peninggalan arwah atuk dia. Apa kata kalau kita pergi cari jom? Manalah tahu kita dapat harta karun. Nanti kita akan jadi orang kaya. Weh, macam best ni. Sabar jap. Bagi aku cuci tangan dulu. Aduh, bau bacin. Busuk. Aduh, nak muntah kau aku. Naik yang hijau kacau dah aku. muka aku ni. Boleh ajak Jom Acap tak? weh. Acap dah datang rumah kita ni. Aduh, aku baru je harta karun ni nak bagi-bagi kita bertiga. Ada Acap pula. Takkan nak bagi berempat pula. Acap, kau ni Acap. Bagi Kenapa je time ni kat juga dia. kau datang rumah kita orang? Apa benda yang korang borak ni? Tiba-tiba 3 orang yang benda ni. Kau datang nak minta kau kerja sekolah tu ya. Aduh. Tak, ni Ryan ada datang tadi bagi tahu. Dia jumpa peta dekat bilik atuk dia. Peta harta karun weh. Uish, aku pun nak ikut juga. Harta karun ni aku suka. Aduh. Jom kita nak naik apa ni weh? Jom, gerak. Apa nak tanya ni apa? Sabar aku keluarkan kereta. Tunggu kejap. Tunggu apa lagi? Cepatlah naik kereta. Jom. Jom. Apa weh, aku nak ada depan. Jom. Let's go. Cari harta karun. Cari harta karun. Mana jalannya ni? Okey, belok sini. Mana Belok betul sini. ke tak ni? Mana Weh, Kau aku jangan tak tahu silap jalan. Aku tak tahu mana satu jalannya ni. Aduh, ni kat mana ni? Macam lalu hutan je. Bukan kat sini ni. Weh, mana weh? Sekarang dah petang dah ni. Mana aku tahu Aku pun pusing je tempat sama ni. Entahlah. Map ni betul ke tak betul ni? Pelik aku. Itulah kau tengok. Weh. Kau berhenti kejap weh. Stop abang, stop. Woi, pening Kau bawa kereta Dah ke map tak? tu Kau ni pun. tak pandai baca map
Benda kau ni. Dah map tu pusing-pusing. Manalah aku tahu. Aku ikut je. Dah raya pening pula kau ni. Kau tengok sini. Kau tengok sini. Weh, Apa? itu- Apa? Itu macam perumahan. Itu perumahan apa weh? Aku tak pernah nampak pun. Itu macam istana je. Istana Sakura ke? Tak tahu aku. Kau cuba tengok map tu. Lah, patutlah kita berpusing-pusing. Kenapa? Rupanya kita kena naik laut tu. Kita kena naik bot. kena Masalahnya redah. kita mana ada bot. Takkan nak berenang pula. Alamak. Tak apalah kalau ada bot ke pakcik-pakcik punya kita pinjam je lah. Dah, jom. Cepat. Ayo, jom. Let's go. Oh lah. Buat penat je aku pusing kat sana. Pening kepala aku. Ada bot lah weh. Nampak oh? Weh, ada orang weh. Jom tanya dia. Oh, dia tengah angkat kotak, angkat barang Ya kot. tu. Jom lah kita tanya dulu. Pakcik. Oh, pakcik. Pakcik orang sini ke, pakcik? Nak apa ni? Tepi sikit lah. Nak hantar kotak ni jap. Apa? Korang nak apa ni beramai-ramai ni? Oh, kita orang nak pergi dekat istana tu. Apa? Istana yang besar tu ke macam Jepun tu? Baru lepas balik ke sana. Korang nak pergi situ ke? Betul lah kita orang ke sana. Tolong hantarkan boleh tak bang? Kasih kalau bayaran pasti murah. Okey bang. Kalau kita orang dapat apa yang kita orang jumpa ni, bukan setakat sikit kita orang bagi. Banyak pun tak apa. Yang penting abang tolong hantar ke sana je lah. Sekejap je. Boleh lah bang. Bang, boleh lah bang. Nanti kita orang bagi lah upah apa-apa dekat abang. Boleh. Tapi tolong saya angkat barang-barang ni jap. Banyak ni. Boleh bang, boleh. Okay, tolong. Eh, Ada jom. konten nak datang tu. Angkat barang ni. Aduh, barai lah kalau macam gini. Weh. Aduh. Itulah tu. Ini. Ni. Okey. Alright. Dah. Ada lagi ke? Okey, nampaknya dah nak habis dah. Sikit lagi. Go. Penatnya. Bang. Boleh lah tu bang. Dah ruangnya dah ada banyak tu. Hantar sekarang bang, hantar sekarang. Weh, first time weh aku naik kapal weh. Weh, dah sampai lah. Ya tu, kau tengok ni. Ada makanan-makanannya lah. Aduh. Bang, tapi kan kenapa je bila masuk kat sini rasa macam gelap semacam je. Nampak tak belakang? Oh, ni kat Dalam gua gua. Patutlah pun. Weh, tapi ni makanan siapa? Boleh lah kalau kita orang makan. Lama Ya, lah tak Acap. makan ni dah berapa jam Kau lah. terus makan jap. Makan je Kau tak lah. minta Ada benda isin dulu free. ke? Benda Weh, free ni. makanan ni kena bayar. Bukan free. Oh, kena bayar pula Kena bayar pula. Oh, nanti kita orang bayar bang, nanti kita orang marah. What? Gelap ya. Gelap sangat Apa ni. keputusan kita ni weh? Kita nak pergi sini weh. Aku takut. Betul dah ni. Ini macam tempat orang Jepun je. Tengok tu. Wih. Ada siapa pula ni? Makcik ni. Makcik ni siapa pula? Jap. Aku tengok peta ni weh. Aku tengok peta dulu. Weh Acap. Kau memandai je mandi dekat situ je. Nanti kalau ada ulat ke, lintah ke apa ke, aku tak tahu. Orang buat apa ramai-ramai ni ah? Kita orang nak cari ada benda ni. Apa benda? Orang ada booking entah. ke hotel ni? Ini hotel. Oh, dia hotel. Hotel? Alamak. Tapi kita Bawah orang tak nak ada tidur baju sini. orang Kita kat orang dia. tak nak tidur sini pun makcik. Kita orang nak cari sesuatu je. Jom. Seramnya. Gelap weh. Ini ada makanan lagi weh. Gelap. Kau tak rasa ke? Ish. Tempat ni ada orang duduk ke weh? Tak tahu. Memanglah kan dia cakap tadi hotel. Hotel takkanlah tak ada library. orang duduk. Sekejap. Mana weh? Kau tengok peta weh. Dalam rumah ni ada laluan. Laluan ke mana? Mana Tak lah tahu. kita nak... Je. Naik tanah. Bang, kau cuba tengok abang. Ada abang? Tengok peta kau tu. Aduh.
Tak tahulah Aku rasa macam ada benda je lalu belakang kita ni. Tak ada lah, perasaan kau je tu. Mana ada apa-apa. Dah lah, jomlah kita teruskan lagi cari. Kau serius lah. Serius lah. Ni Acap dengan Ryan, kau Cari tengok luar tu mana? kenapa? Tu, weh. Tak tahu Wah! Abang, aku nampak something. Kau dah bang. kenapa, Aku dik? nampak something. Kau cuba tengok dekat luar kau sana. ni buang terbiat lah. Mana ada apa-apa. Aku tak nampak lah, pun. Takut. Aku nak balik lah macam ni, bang. Tak ada lah. Alamak, kau ni nanti dapat duit. Kaya lah kita. Dah, jom. Aku rasa kita kena keluar lah daripada sini. Lalu sini kot. Okay, sini. Lalu mana? Weh, gelap gila weh lorong sana Itulah tu. Kau tengok tu, si Acap tu pergi sana. Jom tengok jap. Hilang weh. Weh, jalan mati lah. Itulah Weh. pasal. Weh, apa benda ni? Patung bergerak apa? Itulah Oi. yang aku cakapkan. Weh, Ryan. Weh, korang nak Oi. pergi mana? Raya dengan Acap dah gerak dulu. Siut lah. Weh. Ni apa yang kita nak kena buat ni? Apa lagi ni? Aku tak tahu. Ataupun kita tanyalah dia. Mana tahu dia tahu jawapan. Oh lah Jom kan. tanya dia. Kau tanya abang. Ha. Aku takut lah bang. Dia tak ada muka ni. Aku rasa lupakan je lah. Weh, itulah buka dia. Woi, ada muka. Ada Dia muka, gerak ada lagi. muka. Gerak, lari. Gerak. Weh, kau Lari. tengok. Weh, gelap weh. Tak Weh. nampak apa weh. Hilang Gila weh. gelap weh. Tapi dalam peta ni dia kata naik atas bumbung ni. Boleh ke? Tak tahulah. Boleh. Ui. Boleh. Aku dah keluar. Okey. Lepas tu, Lepas tu lepas kau ikut aku. Kau ikut aku. Oh, serious Alright, lah. dekat sini. Weh. Kat mana ni? Sini. Sekejap. Gelapnya. Oi. Tu. Kau nampak tu? Weh, Apa pasal dia pergi gali dulu? itu Dia lah tu. bukan. Oh. Dia cuba ambil harta karun kita. Tak apa kan? Kita gali dulu. Kita kena cari dulu weh. Cari. Cari. Korek weh, Gali. korek. Gali. Cari weh. Ya. Gali je lah. Janganlah macam nak terberak kau ni. Gali biasa-biasa je lah. Masalahnya, Aduh. aku dah penat dan ni mana harta karunnya weh. Tak jumpa pun. Weh cepat lah weh. Bateri terkelat nak habis lah ni. Mana harta karunnya? Aduh. Alah, sabarlah kejap. Benda ni pun tak siap gali lagi. Macam mana ni gali tak gerak-gerak pun tanahnya. Apa yang kita gali ni? Apa yang keras sangat batu ni? Bang, aku rasa kan yang keras ni harta karunnya. Rasanya macam kita nak jumpa dah. Weh, aku nampak sikit, weh. rasa something. Weh. Weh, Nampak dah. weh, Nampak gali dah, lagi. Gali lagi. Gali weh. Yes. Weh. Woi. Aku dah nampak weh. Okey. Kita Asal kaya. kita perlu kita weh. Weh, tapi aku dah penat ni gali dari Itulah tadi ni. tu. Apa lagi nak tunggu? Inilah dia. Harta karun yang selama ni kita cari. Let's go. Macam mana kita nak bawa balik benda ni? Berat weh. Tak tahulah. Tapi kan, mana Acap Kenapa Acap hilang? Itulah tu. Lantaklah. Yang penting kita jadi anak orang kaya je. kau ni- Jom, ambil. Okey, abang nak abang. Okey, ambil sikit. Masukkan sikit. Masukkan. Alright, dah. Jom. Gerak balik. Weh, Acap mana weh? Tak apa. Nanti kita jumpa kat atas. Dia ada tu. Dia lari dulu kot nak terkencing ke apa ke. Sekarang ni kita kena balik dulu. Dah, jom naik atas. Weh bang. Abang, Weh. penatnya. Ya. Penatnya dah lah berat bang bawa ketulan emas ni. Aduh, yang penting kita kaya je lah. Dah. Jom, balik. Tapi mana Acap bang? Aku tak tahu. Ni Acap.
Panjang Acap, umur kau pergi dia. mana tu? Oh, Aduh, kau ni. Acap. Kau ni buat terkejut kita orang Kau curi je. tulang Kau nampak ni? Kita orang dah dapat harta karun. Tapi kau punya bahagian Yui. sikit je. Sebab Tu. kau tak tolong kita orang. Kita orang gali. Kita orang yang mencari. Kau tak gali Penat pun. tau. Dah. Ha. Jom lah weh. Dah jom. Uh, Woi. Ni bukan Kenapa? atuk yang tadi tu ke? Ni Kenapa? bukan hantu yang tadi tu ke? Pulangkan harta itu. Itu bukan hak kamu. Kamu tiada hak untuk mengambil harta itu. Jikalau kamu ambil juga, kami semua akan ganggu kamu di rumah. Letak sekarang juga. Apa? Tapi ini atau karun kita orang yang jumpa. Kenapa kena letak balik? Aduh abang, macam mana ni? Tak nak diganggu bang. Aduh, tak tahu lah. Jom je lah. Dia cakap apa-apa kena ganggu je kan? Jom kita lalu sini. Bawa je. Yang penting kita kaya sudahlah. Jom. Serius ah. Bang lari bang. Jom. Lari. Ya, aku tak boleh gerak. Aku tak boleh. Mana? Cepat, aku dah buka torchlight. Jom, gerak balik. Balik. Yang penting kita lari. kaya. Yeay. Okay lah, sampai sini je RP kita hari ini. So thank you guys for watching. Jangan lupa tekan button like dan subscribe. Okay, kita big thanks dulu untuk kita punya friendship. Kita ada Alif, Mim, Elemping, Arshad, dia baru masuk. Acap, ada Ryan, Uncle and Zaim. Zaim pun baru masuk. Okay, thank you guys. Bye. Bye.